Nama aku Syamsul Anwar, anak muda yang berjaya dari segi kerjaya dan wang ringgit. Aku dihormati orang sekeliling kerana mereka menganggap aku berjaya. Tapi aku lupa bahawa kejayaan aku semuanya dengan izinnya. Semakin aku melangkah jauh, semakin jauh diri aku dengan Sang Pemberi. Dan aku mula percaya mungkin dia sayang aku lebih dari orang yang sujud padanya 5 kali sehari. Tanpa aku sedar, aku sedang disuap, diberi kenyang sebelum aku disembelih. Ini bukan kisah kejayaan, tapi kisah manusia ditarik perlahan-lahan ke neraka jahanam di atas kapet merah. Sayang, awak suka surprise tak? Surprise? Mesti saya suka. Tapi surprise kenapa ni tempat sunyi gini? Biasa kau orang surprise dekat hotel ke, restoran ke? Alah sayang, semua tu klise lah dekat hotel ke restoran. Kita buat lain sikit dekat tempat sunyi gini. Gitu. This is for you. Wow, untuk saya ke? Yap. Comelnya. Terima kasih. Sama. Sayang, kalau saya nak surprise juga dari awak, boleh kan? Surprise? Boleh. Okey, kalau gitu buka. Buka kenapa Buka lah ke apa pun. Sorry, saya duk biasalah. Alah sayang, tak ada gapo Awak sayang saya ke? Sayang. Sorry, saya duk biasa. Alah sayang, tak ada gapo sikit je. Saya nak sedar awak sikit je. Sorry, saya duk biasa. Sayang, mula-mula biasalah. Lama-lama okey tak ada gapo Cuba awak tengok mata saya dalam-dalam. Nampak cinta kita Thank you sayang. Lepas ni mesti awak tinggal saya. Kenapa saya nak tinggal awak Maruah awak kan dengan saya dah. Kenapa fikir gitu? Saya tak akan tinggal awak. Dah lah fikir. Kita pergi makan. Tak ada apa sikit Okey sayang. Maruah wanita, zina, itu hanya hiburan, hanya permainan bagi aku. Satu keseronokan yang aku nikmati tanpa rasa bersalah. Apa tu? Mana ni? Mana ni? Sejik ada kuliah ni. Start ni? Saat nu, bekal. Oh, sungguh. Sayang, bagi bayang saya tu.
Maya. Tak apa, saya mau pergi dulu. Alah-alah dah Kang, sekali lah saya cerita. Allah. Tak apa, saya mau pergi dulu lah. Kalau kau rasa nak bayar, kau pergi bayar. Pahala suku-suku Mu cakap apa ni? Mu jangan cakap bodoh gini bab agama. Ai, tak boleh kata gitu, sayang. Dah tu. Tak suruh nerok aku lah. Nak ajak pergi maya kau ke apa? Kita ni maya, kau tak maya. Kau tentu lah syurga. Kau mana? Memang syurga belaka. Tapi, kamu nak tepung neraka dulu. Kamu kena ingat, sayang. Tuhan mu senang belaka hari ni, nak suruh mu ingat dia. Bukan nak suruh mu lagi jauh pada dia. Mu nak nanti Tuhan tarik nikmat belaka, baru mu nak nyesal. Mu tak suruh mengajar aku lah. Aku ni bertahun tak sembahyang. Boleh-boleh ada rezeki tu hewan belana kau nak. Hidup senang ke apa? Gini. Hidupmu, hakmu. Dosa aku. Kau sudah cara aku. Boleh? Nak mengajar aku. Mu bukan ustaz. Malam-malam pun mandi wajib semua. Ingat kita tak tahu. Mereka menasihat aku. Bicara tentang neraka dan azab. Aku mempelekehkan. Bagi aku, itu semua hanya cerita untuk menakutkan aku. Ibu kau datang tu. Banyak aku tengok itu ngepuang. Buat benda tu. Macam dia benda pelik Tapi, apa Allah bagi hidup senang kok Tu beraya bersoal, tu beraya bersoal. Lambat atau cepat? Mu tengok diri lagi. Sayang, why ni? Tak ada gapo lah sayang. Baik mood sikit lah. Kenapa? Biasalah hidup. 2 hari lepas ya ada korang dengan puan lain ke? 2 hari lepas. Budak kapung tu. You tahu mana? I tahulah. You serius ke dengan dia? Serius gapo sayang. Tu stop pakai buang je. I serius dengan you seorang je. Kalau pakai buang gitu tak apalah. Janji you dengan I. Okey sayang. Kita pergi part lain tau. Boring lah sini. Gimana? Ikut je lah. Okay. Maaf jika ku silap, ku tahu aku tak lengkap. Maaf jika kau berharap segala yang dah ku buat. Ku mohon engkau Foto lah terek. Pak mahal sikit lah. Sam. Samsul Anwar. Ya sayang. Ada gapo ni? Hidup saya nantilah kita jumpa. Gini muak kaku Buat apa? Aku bagi hati aku, maruah aku kamu sebab aku percaya kamu tahu tak? Kamu ni memang jatah hipokrit. Aduh. Apa maksudmu Maksudmu mu bagi tubuhmu kat aku? Aku ada paksa. Tak ada Mu janji nak pegang aku, Janji. Aku janji denganmu. Aku tak akan tinggalmu Tapi aku tak janji untuk setia denganmu. Mu ni memang setan. Mu tunggu balasan Tuhan kamu lagi. Mu siapa nak suruh Tuhan balas kat aku? Sial. Tengok bodoh. Tina. Mu ni, besok nak
air suci lah. Tubuhmu ni kenapalah sangat? Lembut pun. Kecoh. Terpisah jauh di angkasa sana, dan kini semuanya telah hilang. Begitu diriku terhadap dirimu. Retak kaca, jantung takkan sama. Retak hatiku, sesayang-sayangnya aku, tapi sayang karena aku tidak akan sesekali. Gapo ni Mama? Tak ada kecek kat telefon kau. Sejak bila mu pandai pakai mendengaruk gini? Dok, ni Ni kenapa? Mama dengar cerita, mu macam-macam lah ni. Main puang gi tempat dok molek. Sejak bila mu jadi larau gini? Mama dah pernah ajar mu jadi larau gini. Dok siapa dia yang Mama? Orang tak buat pun benda gitu. Oh, dok dengar ke mulut orang. Mu jangan nak tipu Mama, Samsul. Stop buat mendengaruk yang Allah murka. Mama tak ampuh mu kena balasan daripada dia. Habis dah? Tak apa, dah habis. Nasihat dari orang yang melahirkan aku pun aku tak hiraukan. Dan aku terus mencabarnya tanpa ada rasa takut sedikit pun dalam jiwaku. Lepas dari itu, Allah tarik satu persatu nikmat yang diberinya padaku. Kerja, kereta, semuanya ditarik dengan sekelip mata. Alia, tolong aku Alia. Aku baru kena buat kerja. Kereta aku pun baru kena tarik. Aku tak nak tolong apa dia. Tolong aku nak duit sikit. Alia. Tak ambil mu ni busuk ah, mu ni macam ah. Alia tolong ah. Aku tak ada orang nak tolong kamu seorang yang ni tolong Alia. Tolong aku nak duit sikit je. Tak ambil mu ni dah lah susah dah lah busuk. Aku tak ambil dah kamu. Aku nak kamu masih senang je sekarang. Tak ambil dah. Pergi macam mu. Hidup aku terus tersungkur. Segala nikmat manis di dunia ditarik dan digantikan dengan azab dunia. Hidup aku bagaikan layang-layang terputus tali, tanpa arah, hanya mengikut angin membawa aku pergi mana
saja. Dan tanpa benar-benar pasti, apa hidup aku sekarang menuju syurga atau menuju neraka jahanam. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah Minal khotaya Bangunlah, saya minta maaf. Saya bangunlah, saya minta maaf. Saya bangunlah, saya minta maaf.